saya nak menyeru kepada semua pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, khususnya di Dun Bukit Kepayang, untuk keluar mengundi. Kerana jangan ingat, satu undi itu tak penting, tapi setiap undi itu akan memastikan kerajaan negeri akan mentadbir dengan baik. Seperti penggal yang pertama, iaitu kerajaan yang stabil, kami dapat mengurus tadbir Negeri Sembilan dengan begitu baik. Saya harap anda boleh keluar mengundi, semua ramai-ramai keluar mengundi untuk memberikan mandat yang kuat kepada kami, Pakatan Harapan Negeri Sembilan. Dan saya juga ingin menyeru kepada orang-orang muda, kami dengar suara anda. Kami dengar suara anda, kami tahu tentang keperluan anda. Setelah saya berjalan tempoh kempen, saya mendapati bahawa orang muda, dia nak mudah saja. Dia nak pekerjaan. Dia nak kami dengar suara orang muda. Itu beres. Pekerjaan memang kami akan pastikan pelabur-pelabur yang begitu banyak melabur di Negeri Sembilan, kami akan kumpulkan mereka dan anjurkan satu job fair untuk semua orang muda datang untuk cari pekerjaan. Juga sektor pelancongan Negeri Sembilan sudah begitu rancak dan juga akan memberi peluang pekerjaan kepada orang-orang muda. So, orang-orang muda, kakak di sini sedia untuk membantu anda. Demi kerajaan stabil, kekal harapan.